Saya sebenarnya memang penggemar phone foldable kan. Antaranya ialah Honor Magic V5. Memang saya dah guna dah nak hampir setahun. Okey, kalau nak tengok kat sini ada nampak cala-cala tau. Kat bahagian bawah ni pun ada cala-cala sedikit, tapi smartphone ni still lagi berfungsi dengan sangat baik. Depan ni okey, dalam dia handset dia still okey kat sini. Bahagian belakang cala tu ya tak apa cantik nak tengok. Dan benda ni jadi waktu saya bercuti kat Thailand, waktu bawa motor tu tiba-tiba phone ni jatuh. Saya ingat dah pecah lah, tapi alhamdulillah still lagi bagus. Cumanya baru-baru ni kalau nak tengok ada influencer ataupun ada media yang mengupkan yang mana Honor Magic V6 akan dikeluarkan. Dan untuk Honor Magic V6 tu kalau nak tengok memang banyaklah video kan yang mana boleh tarik kapal terbang, boleh tarik Ferrari. Kalau tanya saya memang benda tu tak logik dengan penggunaan seharian, tapi dia merupakan satu simbolik yang menandakan Honor Magic V6 ni tahan lasak dan dia ada upgrade yang agak besar. Terutamanya dari segi hinge dia lah. Hinge dia kali ni bukan yang biasa-biasa. Hinge dia kali ni memang rasa macam agak secure. Dan kalau nak hampir ni pun nampak dia nampak solid. Cuma apa benda yang dia upgrade tu, apa benda yang ada bateri besar ke apa, chipset baru ke apa, nanti kita kena tengok untuk launching dia pada 4 Jun nanti. Apa-apa kita standby.